Hari ni kita godek-godek kita punya Toyota Avanza. 2-3 hari lepas dia tak boleh nak start dan kita syak kita punya starter, dan betul kita punya starter dah condemn. Dah 18 tahun kereta ni tahun 2008. Hari ni dah Disember 2025 lah. Tadi kita buka belah bawah kita tak nak kacau ni. Kita punya buka filter ni, manifold ni, tapi tak boleh. Rupanya dia ada 2 skru Dia ada 2 skru starter tu. Skru pertama tu duduk kat sini kat sini, dan rupanya belah sini situ lagi skru. Jadi nak capai skru kat sini, kita kena buka filter dan manifold, baru boleh kita capai lah skru kedua tu. Kita ingat boleh kita dari bawah je, tak boleh. Memang kena buka juga. Ni keadaan kita punya ni lah, enjin Ini enjin. Ni starter ni. 2-3 lepas kita kena ketuk ni, ketuk baru dia hidup. Jadi kita berhenti, dia jadi balik. Tak nak kita kena buka juga, kena tukar. Jadi kena buka. Kita bawa sampel ni ke kedai spare part untuk kita ganti baru lah. Tak tahu ni brand apa. Dia tak tulis pun Denso ke apa, tapi memang 18 tahun lah baru rosak. Jadi berbaloi lah. Jadi kita nak buka satu lagi skru kat hujung. Kita jumpa lagi. Jaya juga akhirnya. Dari pukul 9 pagi sampai pukul 2 petang baru dapat buka benda ni, starter ni. Ada satu skru yang susah buka kat sini tadi. Ni, sebelah sini. Dia ketat dan sempit. Jadi bawa ni starter ni untuk kita pergi kat kedai spare part. Kat sini pun tak nampak dia punya brand, macam Denso. Tapi inilah 18 tahun berbaloi lah. Besok nak ke Kampar ni, hantar anak ni, kena siap juga hari ni. Okey, ni keadaan enjin yang kita dah buka starter dan apa ni hitam ni. Alah, lupa dah pula ni. Starter tu duduk kat sini dia memusingkan ni. Flywheel apa betul lah. Tu dia. Tu starter duduk kat sini. Okey, ni kita punya starter. Dah beli harga 220. Dan terpaksa beli coolant sebab tadi kita buka pipe tadi sebab nak senang kerja. Ni dia starter dia, brand Denso. Dan ini yang lama. Okey, kita nak pasang. Okey, kita dah pasang tu starter tu yang baru.
Dan kawan-kawan kena ingat dia ada 2 skru yang tuan. Kat belah atas tu satu dan kat bawah satu. Jadi nak buka yang dalam tu, main full kena bawa keluar. Kalau tidak kita tak boleh nak sampai ke tempat skru tu. Tak nak kena buka juga.